Game baru je 12 minit berlangsung, dia dah 2 gol dah. So sebab kita nak tengok kesebelasan utama yang dan corak permainan yang dia inginkan lah oleh grafer yang baru ni, Xisco Munoz. Sekarang dah tambah JDT lubricant punya kemah kat situ. Masa awal-awal tadi ada benda kot, tapi dah malam dah start match ni dah tak ada apa-apa lah. Sama jalan kaki ni dengan kawasan tepi-tepi ni mungkin untuk game yang hari ni punya bernasib baik. Nasib tak baik, kadang-kadang majlis perbadaran ni masuk dan dia ambil disita kereta. So saya mencadangkan jangan parking kat tepi-tepi jalan yang tak ada tempat parking. Jangan cakap saya tak bagi tahu Saya dah bagi tahu. Oh, there's another goal. Oh, I'm still not seated yet. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Okey, buka beg. Tak ada, saya simpan dekat customer service. Minyak wangi? Daun leaf? Minyak wangi. Oh, minyak wangi tak ada? Kita cek badan dia. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Bismillah. Bawah sikit. Okey. Terima kasih. Alamak. Lambat. Boleh ke? Oh, okey. Scan lagi sekali Okey. Belum. Alright, okey. Woo, okey. Thank you. Sangkut buat malu kau. Nasib baik lepas. Saya cakap banyak sangat tangga. So daripada pintu masuk tu, tadi kita nak masuk ada tangga kan, naik ke stadium daripada air pancut, parking ke air pancut kan. Dan daripada pintu masuk stadium pun ada banyak tangga. Okay. So be prepared. Oh, sini pun dia orang buka sebab sini lagi ramai. Wah, ini baru. Saya tak pernah nampak pegawai kesihatan. Saya nampak Daniel Tim. Oh my goodness. 29 minit dah 3-0 sudah. Astaghfirullahalazim. My goodness. Oh, my seats are taken. Yeah. Definitely not our seat, tapi kita ada ni je. So, I guess because my seats are taken. Oh, it's okay. Still a good view. Sorry. Setia menyokong sampai sini. Tahniah. Dangerous. Oh, Raul Parra is at that. Raul Parra, let's go, Basan. Let's go. Get double shot. Oh, he's giving it to Ipin. My goodness. Oh, dia ada rasa-rasa macam apa tu? Oli Bekan pakai baju Jerman. Wah. Ada sedikit scuffle di situ, tapi itu tidak mengganggu permainan Okey. Corner bakal diambil. Let's go. Allahu Akbar. Ya Allah. Oh, jatuh. Allah jatuh. Allah. Jatuh. Dua bedik turun. Cergas. Yo. Cergas. Bincang apa tu? Kau masuk sini. Kau dengar cakap aku ni. Kau pergi sini. Okey? Kau macam ni. Kau macam tu. Okey. Oh, cepat-cepat dia orang menjaga gawang. Adakah? Okey, Afiq. Alright. Sabar. Allahu Akbar. Mudah. Ini biasa. Bola dalam kawalan tidak berhenti apa-apa Tetapi kalau wow. Free kick dapat oleh Arif Aiman. Tak payah susah-susah tergolek-golek. Bagi dekat si
Raul ni pula. Masuk ke? Baik. Diorang ni ikat rambut sesama sendiri. Satu orang yang sama ni ikat rambut diorang ni. Wih, okey. Allahu Akbar. Hey. Dapat balik. Allahu Akbar. Allah. Mudah. Sia-sia. Such a bad pass. Mampus Arif Aiman nak kejar bola tu. Dapat, ya Allah. Hebat kau. Hebat. Makan kuda ke? Ya Allah. That was a dead man. Dah 5. Okey lah, kita tak celebrate dah. Kesian. Dah 5 dah, baru pasal. Abang Di rajin melayan orang minta tolong ambilkan gambar, tolong ambil gambar. Tu dia. Abang Di Tampasa. Ingat tu follow Facebook di Tampasa dan juga like Facebook page gawang.my. So untuk yang belum berkesempatan lagi pergi ke Stadium Sultan Ibrahim, inilah suasana di half time. Biasa korang kalau kau tengok kat TV melayan ulasan daripada pundit-pundit kat TV kan. Kita di stadium, tengoklah kalau kat Stadium Sultan Ibrahim macam ni lah kita tengok. Wah, makin ramai saya rasa groundsman untuk musim ni makin ramai. Ada ramai groundsman. Yang check jaring gol pun lain sekarang. Dulu diorang kena habiskan dulu. Check padang baru check jaring gol. Separuh masa ni nampak orang kurang lah sebab semua orang pergi toilet. Semua orang pergi cari makanan macam tu lah. Bagus. Ya Allah, aku lupa Bagus join Sabah. Astaghfirullahalazim. Hai Bagus. Sabah orang Sabah. Terima kasih kerana sudi memenuhi bangku penyokong away. Blue Lounge kat sini korang boleh nampak kat sini Blue Lounge ya. Berharga RM90. Tak termasuk dengan charge fee. Yang sana tu nampak tak? Yang dekat sana tu nampak tak? Engkau? Yang ini Red Lounge. Sama lah Red Lounge dengan Blue Lounge. Dia harga pada hari tak panas, hari game yang tak panas adalah RM90. Untuk game yang panas atau harga dia full ialah RM150 satu packs. Tapi kalau untuk game Sabah kali ni harga dia aneh sikit. Harga dia RM120. So dia separa panas. Gol yang daripada Raul Parra tadi itu menarik daripada corner itu adalah satu set piece yang sangat cantik. Sebenarnya bola tu kita tak expect nak masuk. Tapi masuk masuk. Ya, memang hebat lah. Berdasarkan daripada keadaan dalam padang kurang daripada 15 minit yang saya tonton, 15 kurang daripada 20 minit yang saya tonton, saya nampak gol tadi yang betul-betul masuk sengam dari masa tambahan yang 1 minit saja tu memang daripada assist Oscar Arribas dan digolkan oleh Ipin. Tetapi kalau Arif Aiman tak kejar bola tu sebab bola tu sangat jauh tapi dia kejar juga, gol itu takkan terjadi. Jadi kudos untuk Arif Aiman, our MVP Pasukan Sabah, apa yang kurang dia adalah pemain Sabah nampak beremosi ketika berkomunikasi sesama mereka. Pemain itu
terpulanglah kepada jurulatih Sabah untuk menyelesaikan semua benda ni sebelum separuh masa kedua di bilik persalinan. Semoga saja kita dapat tonton satu perlawanan yang menarik, sesuatulah yang dihidangkan penyokong-penyokong Sabah, terutama sekali penyokong Sabah yang datang dan hadir di Stadium Sultan Ibrahim dari hujung ke hujung, dari hujung Borneo ke hujung Semenanjung. Ya, kan? Jaga garisan lah, jaga mengecek ada apa-apa anomali atau gangguan di jaring gawang. Kemudian baru dia pergi ke position. So ini benda-benda yang kita perhatikan lah. JDT sudah bersedia untuk bermain. Sabah pula masih hadal. Oh, dia masuk kat dalam. Ya. Ayolah Sabah. Radu Sabah radu. Oh, Fergus masuk. Oh, Fergus. Let's go. Lawan kelab lamamu. Oh, Fergus mendapatkan bola. Allahu Akbar. Oopsie daisy. Dijatuhkan. Lalu kenapa ni? Apa yang boleh dilakukan? Free kick ke? Oh, free kick. Untuk siapa ni? Siapa yang akan ambil ni? Oh, Oscar Ribas dengan siapa ni? Nacho Mendes. Ipin ada di situ. Ada 3 orang dekat situ. Di depan ada Bergson, Arif Fazal. Oh, dia hadang oleh Sabah. Oh, dijatuhkan lagi. Kenapa kau ni? Asyik jatuhkan orang. Oh, lagi satu free kick. Ya Allah. Kan? Oh, ya Allah. Pergi mana? Makin mendekat. Nampaknya ini antara perancangan diorang mendekati gawang JDT secara perlahan-lahan daripada sini. Daripada ruang sini. Sebab sini ruangnya banyak kosong. Tapi sekejap je dia isi. Allahu Akbar. Allah. Jatuh tu. Oh, terus bangun. Israfilov yang tengah ni, Eddie yang pusing-pusing ni. So, berhenti kah? Oh, berhenti. Sia-sia. Oh, ya Allah. Oh, tak ada foul kata penjaga garisan. Kesian. Sepakan sudut. Hampir masuk. Takkan dah dikurangkan gas. Ya Allah. Sabah, apa benda main macam ni? Marah pula aku. Wow. Ada terjahan, ada foul ke? Oi, dia pula yang minta biar. Allah, tadi pun kenapa kurang fokus. Oopsie. Yang fokus tu hanya Khairul Fahmi Cekman. Oh, diselamatkan. Ya Allah, bolanya dimuntahkan. Sedang diubati depan gawang. Terlepas. Ya Allah, Fergus. Apa ni? Wilson Apa bukan? Astaga. Keluar kabut defend. Nampaslah tu bola. Astagfirullahaladzim. Oh, coklat. Saya tidak berbuat apa-apa. Gol! Penalty. So kita payah celebrate lah. Gol pun dah 6. Celebrate macam ni dikira sebagai membuli Bagi saya itu membuli. Astagfirullahaladzim. Dah 6 dah. Minit 61.
JDT 6, Sabah masih tidak ada sebarang jaringan gol. Nak ditukar dengan siapa ni? Oh, Hong Wan! Hong Wan! Romel Morales! Woo! Welcome back! My goodness! Welcome back! That's why I have this. This is why I have this. Woo! Bagus juga. Bah. What the hell? That's a goal. That's a goal. 7-0. 7-0. I don't know Sabah, what is happening? Kenapa ni? Wah, lain dia punya visual kali ni. Ada visual yang siu, ada visual yang lain. Ini visual lain. Wah, pandai diorang punya yang lain-lain. 7-0. Johor 7, Sabah 0. Come on Sabah. Bawalah pulang satu hati at least. Beat this attendance. Sabah mendapatkan persepakan percuma. Nah, ayo Sabah. Yang radu mana? Allahu Akbar kabira. Oh, bro. Oh, mantap. Oh, mantap. Oi, gugur jantung sekejap. Ini Johor dah. Oh. Allahu Akbar. Voucher shopping. #Zenalti is real. Yeay, lagi satu. 10 minit, 1 gol. Tak pernah dia buat orang. Siapa yang ambil ni? Ada Berti, ada Arif Aiman dan ada belakang ada Syarul Saad dengan Hong Wan. Oh, Berti. Ay, ya Allah. Yes. Oh, Berti. Ay, ya Allah. Yes. Ni kenapa bercangkuk kat tepi? Kau kenapa, Bergson? Setiap 10 minit 1 gol. Itu namanya kena belasah Itu kena belasah Sabah. Apa ni? Minit ke-84 dah lah tu. Cukup lah 7-0 ni. Allah. Apa benda Oh my goodness. Oh my days. Allahu Akbar. Betul lah ni, cukuplah 7 je. Janganlah ditambah-tambah lagi. 2 minit masa tambahan. Baiklah. Ada serangan di saat-saat terakhir. Oh, Vargas mencuba. Overpowering. This is overwhelming the other team. This is not a fun game. This feels like watching badminton. Amat. Pertahanan bertemu dengan pertahanan, bermasuk dengan Arif Aiman. Mantap. Nah, mereka bersalaman. Ini berlaku selepas habis perlawanan. Ini yang berlaku. Pasukan bersalaman bukan sahaja sesama pemain, tetapi juga pada barisan kejurulatihan pasukan. Terima kasih penyokong-penyokong Sabah yang telah datang menghadiri perlawanan JDT menentang Sabah di Stadium Sultan Ibrahim. Terima kasih banyak-banyak. Anda memeriahkan suasana.